leaking, korang tengok leaking kat mana. Kalau anda kata ada komen-komen bahagian bawah cakap sikit kereta saya leaking, berapa harga? Leaking ni bang dia banyak tempat. Contoh leaking tu daripada contoh kereta macam ni dia menggunakan timing chain, dia ada main pulley oil seal. Main pulley oil seal. Bermakna kalau pemain nak buka dia kena keluarkan pulley, belting kena keluarkan, pulley keluarkan baru tukar oil seal. So harga dia lain, murah. Oil seal pun berapa je harga? Belas-belas, puluh-puluh yang bagus, betul tak? Tukar oil seal, pasang balik, pasang pulley settle. Tapi kalau leaking tu datang daripada flywheel oil seal, antara penyambung enjin dengan gearbox, itu korang kena turun gearbox. Ada tak sama dengan harga untuk pulley tadi? Tak. Dia pun leaking, flywheel oil seal pun leaking. Kos untuk buat flywheel oil seal leaking ni, minyak hitam ataupun tak converter, dia kena turun gearbox. So harga dah beza kat situ. Sebab tu kalau anda kata pertanyaan, kalau anda kata sikit sempat nak balas,